Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ba'du. Hari ini nak share tentang huruf ha yang kita duk selalu baca dalam surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Okey. Bagaimana cara kita nak baca huruf ha yang sukun tadi dalam kalimah ihdina? Okey, pertama sekali, apabila kita nak sebut huruf, maka kita kena kembali kepada makhraj huruf ha. Makhraj huruf ha berada di aqsal halq, halqum yang paling bawah sekali lah. Dan kita kena tahu huruf ha adalah huruf yang paling lemah, huruf yang semua sifatnya adalah sifat yang lemah. Okey, maknanya hams dia ada tapi lemah, rakhawah dia ada tapi lemah, dan semua sifat dia sifat yang lemah lah. Dan kita berpegang dengan pandangan atharus sifah fi hurufiha mutafawitah, kesan sifat pada setiap huruf dia tak sama. Okey, contohnya kesan sifat rakhawah pada setiap huruf rakhawah dia tak sama. Contohnya huruf ha, ih, habis. Okey, jika kita nak bandingkan dengan sin, kita tak boleh nak sama ratakan dengan sin. Okey, sin kita akan sebut macam mana? As. Okey, kita akan dengar dianya lebih panjang. Kalau kita nak sama panjangkan dengan huruf sin tadi, maka kita berlaku takalluf pada huruf ha. Okey, maka tak boleh. Okey, sebab itulah kita ambil pandangan kesan sifat tidak sama dengan kesan sesuatu sifat tidak sama dengan huruf yang lain lah. Okey, ada orang tanya ambil mana kaedah ni? Kaedah ni saya ambil daripada guru saya, dan ianya adalah istiqra' daripada kitab-kitab tajwid lah. Okey, istiqra' ataupun penelitian daripada kitab-kitab tajwid yang ada beserta dengan pengalaman talaqi. Maka kaedahnya keluar adalah atharus sifah fi hurufiha mutafawitah, kesan sifat pada setiap huruf dia tak sama. Maka kita tak boleh nak sama antara sin dengan huruf ha simpul ataupun ha pedas, tak boleh sama. Okey, maka cara kita nak baca huruf ha tadi, sekadar kita melepaskan sebutan tersebut ataupun kita selesaikan sebutan tersebut. Habis. Okey, seperti mana kita sebut sin, as. Okey, tidak berlaku penambahan dan tidak berlaku pemotongan ataupun kita potonglah. Begitu juga ketika mana kita sebut huruf ha, kita tak boleh potong dan kita tak boleh nak tambah. Maka bacaan yang idealnya adalah ihdina, habis. Kita tak perlu baca. Bahkan kalau kita baca ihdina, maka bacaan tersebut dikira takalluf. Sepatutnya kita baca ihdinas siratal mustaqim. Okey.